Pasang bendera ni kena ada syarat ke? Tak terbalik bendera kita Korang kalau lalu depan Madin Filu HQ ni, kalau rasa bendera terbalik, bagi tahu lah. Takkanlah tiba-tiba tersalah pasang. Daripada kilang dah ada lubang kat bawah ni Awak tersalah pasang. Kenapa? Tak ada syarat wajib sebenarnya nak pasang bendera ni macam mana kan. Nak guna batang besi ke, nak guna batang kayu ke, nak guna batang jati ke. Yang penting kita sebagai rakyat Malaysia gantunglah. Modal berapa ringgit je. Cuma kalau nak gantung kat tempat-tempat tinggi ni dia ada mencabar sikit lah. Tapi jangan tiru aksi ni. Kalau ada tempat rendah, awak gantung je tempat rendah. Ni biasalah kita nak bagi nampak kan. Tembok kita pun dah ke depan nak bagi nampak. Jadi bendera yang kita pasang ni nak kasih nampak lah. Jadi apa yang berlaku sekarang kat dalam negara Malaysia kita ni bukan sebab untuk kita tidak mengibarkan bendera. Benda yang salah tu tetap salah. Tapi kalau awak tak nak juga kibarkan bendera Malaysia sempena kemerdekaan, tak ada semangat patriotik,